Okay, action. So Nama saya YouTube. Hi guys. Jangan lupa subscribe to Boy. apa sangat? Tak ada lagi vlog ni dah subscribe. Kita orang on the way perhentian. Let's watch and see where we want to go. Cuba teka kita nak pergi mana. Cuba teka. Tekan komen. Dah bagi tahu, dah bagi tahu. Ada bagi tahu kan. Like nanti kita komen. So sabar satu-satu. Okey, ni nombor. Ini nama dia Papa Fix. This is me before. I selalu follow you doh kat TikTok. Tiba boleh ni. Naik balik. Kat tingkap. Okey, so ni kereta Leza, so ada Mac. Binatang buas di Mana ni? Tak nampak listik kau sangat. Flash sikit. Weh, sumpah dia. Di social. Hai. So kita nak pergi Dia pasal pula dia pergi ke Kita orang berhenti dekat Shell. Siapa ni tu? Oh, Kita orang gerak So kita orang JP sekarang Kuala Besar. So shout out to FIB members. Okay. Zoom. Oi, jangan zoom. Dekat. Ha? orang kata kat long. Sabar sinematik. Kecil lah. Bukan long je. Pak macam nak bagi dia. Okey, Cun. Ni straight 3 hari aku. Buat sendiri apa sial Kata show speed. Aku punya. Ni. Oh. Dia tak ajak pun. Kau dua atas tu baju. Oh, genting gelang. Dari kau. Cakap apa? Printer. Perhentian we go. Okay. 1, 2, 3. Perhentian we go. Hello. Ni kamera mahal ni kau. Kenapa? Aku kena mahal apa pula. Semoga dipermudahkan Baca doa. Baca doa apa? Doa. Doa. Bukan aku lah. Onenya sini. Gerald. So, jumpa next. Next part. Gampang. Balik je. Okay. Now kita kat mana? Dekat perhentian. Sampai perhentian dah. Yes, kita orang kat Kuala. Hi guys, right now kita orang dekat ferry Kuala Besut. Cakap je lah. So yes. Ambil tak daya. Aku. Tak daya. Okey. Tepilah kaki tu. Ya, aku nak jalan kat kau. Hari ni kita orang dah sampai JT Kuala Besut. So ni semua barang-barang kita orang. Mana ni? Ini belum cukup lagi, ada lagi. No. We're waiting for the boat to come. And then we're gonna like What time? angkut everything. 9:30. 9:30. We're gonna angkut everything in Now one is boat. 9. Aku main karakter. Okay. Okay, so Now ni ada kata-kata? Ni kita punya load lah. Ya. My God. Ferry. Kalau bambut aku yang takut. Tak tahu lah macam mana. Aku harap beg kita tak kena air lah. Kalau tak, kau kena berenang lah. I hope so. No. Aku harap kita naik boat kecil dulu instead of boat besar. What the fuck? Thank you Father for granted my wishes. Ni dua bateri kan. Dah sikit. Hai. Kau dah main kali lah. Hello. You nak juga. Okay. For the next part. Pantai panjang. Panjang. Cakap bahasa Inggeris tak kenal. We're ready for our boat trip. Yeah. Pas. Aku Which point sebenar? Day first. Day pertama. Hello. Strike bro. Block. Strike with no rod. Hey guys, what's up? What's up bro? Anak-anak tak main. Ada dua. Terbalik. Hello guys. Tadi kita dengan Afiq. Besar. Oh, Afiq tengah nak buat mencing. Hello guys. Hai, kita orang dah sampai dekat JT Kuala Besut.
So kita orang tengah on the way. Kita sangat happy. Kita tengah on the way pergi perhentian. Long Beach. Yeah. Hello, this is our day first Adam. Aku nampak kan? Aku nampak tak? Kat mana? Ha? Dekat Krabi Phuket. GoPro. Wow. Cakap dulu. Cakap apa? Sila. We arrive at Pulau Perhentian. Sampai ke Pangkor. Finally, after hours and hours been driving and boating, we arrived. Yeah. Hours of driving from 12 to 8, and now we literally arrived at Pulau Perhentian at 9 or 10 or something. Oh, like that. this is so pretty, you know. Yeah. We got the feeling of kaya a bit. We're here a bit. We're gonna talk in accent because I don't know where is this. What the fuck? Bodoh. Itulah awak bodoh kan. What a view. What the hell. This is what we meant untuk bercuti. This is what it is. Today we are rich. Yeah. Chalet. Tak ada lah chalet dia. Nama dia Mimpi. Ni tempat kita duduk. Ya, nama Sebab? dia Mimpi Long Beach Perhentian. Sebab So there's our swimming pool. ni tempat Macam dah sorang-sorang. ni tempat kita stay ke? Tak. Oh no, tak? cakap you. What you betul lah. doing? You do. This swimming pool kita orang. Private sangat. Wow. Aku tak rasa ni kita punya. Yeah. Fake. Aduh. Baru nak sekali hari ni, sial lah. This is our resort, guys. We've reached our resort, guys. Shout out to Mimpi. So, here's the view of Pulau Perhentian. We finally arrived, and this is what we got after 8 to 9 hours of driving and 30 minutes of naik boat. Kau tak rasa nak cuti ke kat Pulau Perhentian? Kau kena tu. Klik kita dah jadi. Klik korang. Ambil buat benda sendiri. Ayu tu aku buat kau sendiri pula. Sila komen bang. Babi lah. Jangan join. Bah. Tak maju ni. Penat sel. Ni aku bawa tu. Aku dah tak nak rekod tapi tu lah. Ada member yang memberikan pertolongan pula. Rodok. Rodok apa babi? Sabar Aisyah. Wow. So yeah, our chalet is here. We arrived. So beware guys. Jap. Kanan. Aku dah kata. Oh, dia kejar dah. Ya Allah, ya Rasul. Kau ni 4K. Besar bodoh. Ya tu. Tak sampai lagi. Tak sampai.
Macam best je rumah dalam ni. Besar bodoh makan apa. Lagi besar dari mobil salahnya. Makan ayam. Ini is our chalet. So captain ke depan. So ni tuan chalet baju merah ni. Lepas ni dah tak nak buat bisnes chalet. Assalamualaikum. Salam. Apa boleh katakan? Assalamualaikum. Salam. Ya ada aircon lah kan. Aku alhamdulillah ada aircon. Alhamdulillah. Apa yang boleh katakan? Alhamdulillah. 24 jam. Kena mandi. Kita apa? Tadi macam batu. Masuk. Buat delivery dekat rumah perempuan. Okey, jom. Warga kata rumah dia itu. Kita tengok ekstrim ke tak naik? Hantar makanan pula. Oh ya. Kasih. Sana D Sam. Oh, dekat lah kot. Kau tahu. Atas tu E2. Mana? Ni straight. Masih belok kiri. Oh tu nak keluar tu. Wow. Bisa pun lawa lagi pula aku tu tadi. Tapi tak boleh masuk dalam tapi. Tak ada rasa dalam. Hai. Hai, so kita pergi mana ni? Nak pergi cari Tak pergi hiking je kot, tak ada cari-cari. mana gerak. Okey. Kita akan bergerak sekarang. Sekarang kita gerak turun ke bawah. Di hadapan bilik lelaki. Okey, let's go. Sejujurnya nampak macam aku bawa bangun. Kinders. Sial. Lah kan. Pelik-pelik aja lah Zahid ni. Pening kepala aku. Aku boleh guess. Okey, faham guys. Haiwan peliharaan lah, haiwan tu lah, haiwan ni lah. Yalah. Diorang bertelur kan? Diorang bertelur eh? Biawak bertelur ni. Do you guys see the biawak just now? Ya, kat belakang tu. Besar. Is the bully guys, is the bully. Tornado lah tornado. Ayo, kita cari dulu jika. Ni dah ramai ni dah. Oh yeah, tak balik. Flashing. Oh yeah. Rekod tak ni? Tak balik. Nampak? Oh no, kita boleh dah pun. Lari sangat. Tadi TV. Wow. Tadi. Nah. Apa dia? Wild meal. Wine meal macam pula. Tinggi tu macam kayu. Biasa bagi tahu biasa. Siapa rasa tinggi? Macam ni tengok. Afiq dah penat ke Afiq? Afiq dah penat ke? So far okay. Ini yang sakit pinggang lah. Orang tu. Ni aku malas jalan dengan orang tu. Aku dengar apa dia salah kita tadi. So sekarang kita akan hiking ke Rasa berdosa sikit. Windmill. Yes. Lepas tu dia sampai lah. Ni kita punya tour guide nama dia Muhammad Afiq Farhan bin Jamil. Boleh Mac, kau boleh Mac. Jalan. Weh, tengok kamera. Jalan. Okey, saya stop lah. Panas, kamera dah panas. So dia punya kat dalam. You can see that. Oh my god. Oh my fucking god. Yeah. Tak ada bawah tu. Agak jatuh muka-muka ni habis geng. Habis. Benda macam satu-satu lama lagi. Aku tunggu esok kau sampai. Agak.
Masuk cepat. Aku dah datang dan datanya. Aku cepat Fil, sini. Lagi nama kau pun jauh dari hati. Aku mohon hidup sendiri, tak perlu kau. Aku dah lupa dari lagi. Ini betul ekstrim. Ni baru first day. Second day dia tak tahu live stream macam mana lagi. Ni first day. Sudah penat macam ni. Patutlah ada presiden eksotik. Kita dekat mid of nowhere. Middle of nowhere. Cari our way to Pipi. the Sorry. Apa tadi? Sambung? We're finding our way to back to the chalet. So like right now we're lost. So lagi aku akan keluarkan kompas aku. Kau dah cepat sangat macam cari jalan balik. Okay, swipe. Sekarang ni yang ni over. Apa ni panas sangat? Apa ni panas sangat? Balik. Kita balik man. Kata-kata. Kata-kata Akbar tipu kita orang. Dia kata 10 minit tapi tak. Biasalah tu, suka scam. Kadang-kadang kau. Kenapa? Tinggi. Oi, balik hiking. Mona Lisa. Macho Mona Lisa, Macho Mona Lisa. Okay, so sekarang kita tengah turun daripada hiking. Lupa nak rekod pada awal. Sekarang sampai dah dalam few minit. Tak nak aku lari. Yang green dah mati tak? Dah water. Sabar. Baywatch. Allah. Derok. After hiking. So this after us after hiking. Empat orang ni tak rasa je. So ni adalah mi goreng. Nak mi goreng. Smorhim. Kau kena rasa nasi goreng. Jangan, Ibal belum. Rasa mi goreng aku. Harus tak betul. Nasi goreng? Saya tu. Tak keluar dia nak makan. Now kita makan nasi goreng tom yum dekat Pulau Perhentian. So let's start. Smorhim. Bukan salah orang. Putih lah. Nama dia kan Putih Melissa. Aku tak tahu pun. Tak lah. Putih Melissa Nurdini. Panjang. Kan Melissa Nurdini? Mel? Nama kau ada Putih Melissa Nurdini kan? Ya. Penat. Tu hari jap malam ada aktiviti kan. Faisha gua apa? 8 ada. 10 lewat. Okey kita boleh. Kita balik bilik dulu. Afiq. So guys. Best hari ni. Best and penat gila babi. Sekarang kita pergi bilik tu rehat. Satu pengecewaan kepada sesiapa yang tak turun ke tempat lokasi bahaya yang paling menarik gila babi tadi. For today activity. Expedition with Akbar had terrible accident, but it went successfully. What I would say 10 over 10. Show them. Angkatlah kaki. Oh ya. Yeah. Okey nanti saya censored. Nanti kena ban YouTube. Pas malam dia tunjuk. Kalau tentu kau tak balik ni. Ada member. So kita nak habis. Damn, kayu. Dah habis apa? Sama Gabi GoPro. Dah habis spend time together. Dah habis spend time together. Oh damn. Itu boleh. So Itu boleh. Samuan tangkap tu. Akbar nak sampai. Kita nak makan. So gonna show you a bit what's going on Jalan. on Pulau Perhentian. You have this. How's that? Bapak tu. How's that then? Kayu aku. Sial. Macam jauh. Betul ke? Kita ini tak kan? Jauh. So the reception. This is the reception.
Sekolah Panorama Chalet. It's Chalet Spurs. The reception. Yeah. Asal apa? Kau tadi macam tu. Asal kan rasa itulah Mac. Rasa kan dia. Oh, ada muka aku. Nampak ke? Tadi ada lah. Kau suka rasa apa? Kau tahu tak tadi Mac cakap dia nak duduk tepi kau. Siapa? Mac cakap dia nak duduk tepi kau sebab dia nak kau ambil video dia je. Review air 7 Up. So review so review lagi pula. Macam mana? Korang buat taste test lah. So komen di bawah. Korang review sejujur-jujurnya yang boleh. Makan? Start dulu. Okay, start rasa je tak makan apa? Makan kat sana. Aku rasa macam panas lah nasi tu. Tapi tak berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tak. Berapa out of 10 lah kau cakap kan? Man, nak kuasa sikit man. Dalam berapa kan? Termasuk dengan servis. Maksudnya aku tunggu berapa lama. Servis tu lama sebab ramai faham lah. Bodoh teh ais dah cahaya. Dah diluted lah. Tak apa. Tunjuk teh ais. Betul. Nampak dah diluted. Tapi untuk makanan kalau Ovaltine bagi 7 lah. Sedap kan? Sedap. Ni sebab lapar kot. Okay Zed, rasa. Apa ni? Apa nama makanan? So aku ada nasi goreng chicken. Nasi goreng ayam. Ada ayam dia. Oh my god, ni ayam. Tak expect buat ada telur actually. Tapi tak bagi goreng ayam. Ayam. Ikan ayam. Bismillah. Bismillah. Apa? Okay, Ovaltine. Kunyah sampai habis. Ya, aku bagi solid 6.5 lah. Oh my god. Dia sedap kan? Tak ada sedap, like sedap. Maybe sebab aku ke bulu. Mungkin. Okay. Tapi kalau pedas lagi, silap aku tak ada pedas. Oh, ada spicy. Kalau pedas lagi maybe. How the nasi goreng from? Macam nasi goreng kicap sos. Ya. Udang balai ah. Udang dia balai lah, tapi nasi goreng kicap sos mat. Otak kau lama gua lapar bai. Asal order nasi goreng telur lah. Dah order tak dapat. Jujur kau cakap. Dah, tak dapat. Nasi goreng pun ada. Macam mana? Okay, itu saja review.